Tak kira apa-apa kelas ke model kereta Mercedes-Benz mesti pernah kena yang masalah. Sebab yang ketiga adalah masalah coolant bocor. Contohnya macam coolant tank kan. Tak kira apa-apa kelas ke model kereta Mercedes-Benz mesti pernah kena yang masalah coolant tank bocor ataupun coolant plastic piping macam ni. Sebab biasa dekat joint-joint sini sudah lama dia akan tukar color, lepas tu dia akan crack, dia akan bocor. Kalau yang kena yang teruk, radiator sana bocor boleh jadi ataupun water pump sana. Lepas tu lagi satu yang thermostat memang agak common. Semua kena berlaku. Apa yang Steven share hari ni sebenarnya adalah berdasarkan data yang ada dekat workshop Steven ni. Kalau contohnya masalah macam ni sebenarnya tak teruk mana. Sekiranya nak bawa kereta Continental, Mercedes-Benz adalah salah satu brand yang agak tahan lasak, malang tak berbau kan. Contohnya minggu ni kita kena misfire. Bulan depan kena coolant tank bocor ke. Lepas tu lagi 2 bulan kena pula thermostat bocor. Kalau kena masalah combo macam ni, memang sakit hati. Tapi sekiranya kalau nak beli kereta Mercedes-Benz, memang siap buat research dulu. Apa masalah yang akan kena, sekiranya semua ni sudah standby, hati sudah tabah, bersedia untuk bawa kereta ni.